Salam terakhir dan salam pada follow Bos Syam ini hari dengan bos kita. Bang, dah ready bang Jom kita tengok. Salam terakhir dan salam pada follow Bos Syam hari dan bersama tim dapat menjaga lagi satu kenderaan iaitu daripada Ford Ranger T7 kepada T9 Raptor White Body. So, owner ni datang, dia bawa satu apa yang dia nak buat. Dia cakap dia nak buat T9 Raptor White Body dan follow balik color asal dia. So, kalau anda boleh tengok ni dekat bahagian kanopi belakang tu dia tak nak buang, kita pakaikan balik. Kalau dah pakai dia, uish, nampak handsome kot kan. Ya, ada setengah sebelum ni dia pakai roll shutter ataupun roba. So sekarang ni kita pakai kanopi. Nampak macam American style pula kan. So macam biasalah T9 Raptor White Body ni dia masuk bonet depan, grill, lampu, bumper depan dengan white body belakang. Macam biasalah kalau hitam-hitam ni cat Raptor Bos Syam buat. Sebab mudah nak jaga dan nampak dia 3D. So lampu depan ni dia memang menyala color putih. Kalau dia signal barulah color kuning. So dengan door panel tepi yang besar, lepas tu kanopi asal dia, white body belakang dan lampu belakang dia dan bonet belakang cover dan bumper belakang Raptor. Yang paling nak mengaurakan bahagian belakang ni iaitu exhaust 5 inci double pipe, tukar kepala pipe saja. Dia bunyi tak ada sangat lah. So pada korang yang di luar sana nak buat kereta projek macam kereta ni, boleh dapatkan harga yang menarik menanti anda, harga borong. Datang ke HQ Syam Rikit, terjah, kita deal sampai jadi. Korang ada 5,000, korang ada 10,000, korang ada 20,000. Tapi dia aura dia macam ni, macam tu, macam ni kan. So Bos Syam buka slot semua model 4x4. Datanglah ke HQ Syam Rikit, Bos Syam meriasikan impian anda. Apa-apa pun, terima kasih pada owner dia dan pancarkan aura bersama Syam Rikit. Pero te siento allá en el fondo, de mí adentro.